waktu wasal dan waktu waqaf dia dibaca dengan keadaan yang berbeza. Itu pada kalimah yang diletakkan tanda mudawarah. Mudawarah ni ialah tanda bulatan, tanda bulat di atas huruf. Jadi waktu dibaca, waktu wasal dibaca dengan berbeza keadaan dia, dan dibaca ketika mana waqaf dibaca dengan keadaan yang lain. Tapi bukanlah semua kalimah itu berlaku di dalam Al-Quran. Hanya kalimah-kalimah tertentu sahaja kan yang dibaca. Jadi kalimah yang pertama ialah kalimah ana. Ana haitsu waqa'a, dia di dalam Al-Quran kalau kita baca hanya kalimah ana ni, kalau kita waqafkan dibaca dengan panjang lah. Wa innama ana, kan, dibaca dengan panjang. Tapi kalau kita wasalkan wa innama ana nadhirun, dibaca pendek. Ana ni kat sini, wa innama ana nadhirun, wa innama ana nadhirun, ana, wa innama ana sini dibaca dengan pendek lah, tak baca panjang. Wa innama ana nadhirun, jadi pendek. Ini kalimah yang pertama. Kalimah yang kedua ialah kalimah lakinna. Lakinna dalam Quran kalau kita jumpa, dia dekat alif ni dia ada mudawarah, ada tanda bulat. Jadi kalau kita ketika mana kita waqaf, dibaca panjang lakinna, lakinna. Tapi kalau dibaca dengan baca dengan wasal, dia tak baca panjang. Lakinnahu wallah, lakinnahu wallah. Tak boleh baca lakinnahu wallah, tak boleh. Lakinnahu wallah. Ya. Ini haitsu waqa'a fil Quran lah. Tapi lakinna ni ada dalam surah Kahfi ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 38. Jadi itu empat ni. Yang ketiganya kalimah az-zununa. Az-zununa dalam surah Al-Ahzab. Surah Ahzab juzuk yang ke 21. Jadi billahi zununa, kalau waqaf panjang. Billahi zununa, panjang kan? Dia ada tanda ni, sifar. Tapi kalau kita wasal az-zununa, az-zununa hunalika, tak boleh baca az-zununa hunalika, pendek kan? Az-zununa hunalika, kan? Itu yang kalimah yang ketiga lah, yang surah tu dalam surah Ahzab. Surah Ahzab ayat 10. Kita nak tengok dalam Quran begitu. Kalimah yang seterusnya ar-rasula. Ar-rasula. Wa ata'na ar-rasula. Kalau kita waqaf, mana kalimah ar-rasula ni baca dengan panjang. Kan? Wa ata'na ar-rasula. Rasula. Tapi kalau kita wasalkan ar-rasula wa qalu, ni baca pendek. Kan? Dia biduni alif. Kan? Dia rasula wa qalu. Kalau kita waqaf, panjangkan rasula. Ni pun sama juga dalam surah Ahzab ayat 66. Kan? Surah yang sama.
Kemudian kalimah yang sama juga dalam suratul Ahzab juga. Dan surah Ahzab ni banyak. Dan surah Ahzab ayat 67. Kalimah as-sabila. As-sabila wa adalluna as-sabila. Kalau diwakaf panjang. As-sabila wa adalluna as-sabila. Tapi kalau kita wasalkan wa adalluna as-sabila rabbana, pendek. Tanpa alif. Baca dengan pendek. Jadi dalam surah Ahzab ni ada 3 kalimah. Ada 3 tempat. 3 tempat. Ayat 10 ada, ayat 66 ada, ayat 67. Dan yang ni dalam surah yang kita dengar pagi tadi. Surah Al-Insan. Surah Insan. Kalimah salasila dan qawarira. Jadi kalau kita wakafkan kepada kalimah salasila dan qawarira ini, iaitu pada ayat yang ke-15, kanat qawarira. Kalau kita kita baca pada qawarira ni, mana kita wakaf, dia baca dengan panjang. Qawarira. Tapi kalau kita wasalkan, qawarira, qawarir. Qawarira, qawarir. Kalau sambung, kalau wasalkan dengan selepas ni, jadi tak ada mat kat sini. Qawarira, qawarir. Sebab depan ni kalimah pun qawarir juga. Jadi tak boleh baca panjang. Tapi kalau kita baca wakaf, dia baca panjang. Qawarira. Jadi ma'arif dia sukun. Jadi ma'arif dia sukun. Dan kalimah salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Pada kalimah salasila ni kalau kita wakaf, jadi salasila. Salasila panjang. Wakaf jadi panjang. Tapi kalau kita baca dengan wasal, salasila wa aghlalan, baca pendek. Jadi inilah ada antara khilaf dalam surah dalam Quran, kalimah-kalimah yang diletakkan tanda mudawwarah, tanda sifat ke atas kalimah tu, yang dia boleh ketika mana wakaf dibaca dengan keadaan yang berbeza dengan keadaan yang wakaf. Wakaf dan wasal dibaca secara berbeza. Supaya kita baca Quran, kita ambil perhatian pada kalimah-kalimah yang bertanda sifat, tanda mudawwarah. Ada satu bab lagi, iaitu kalimah atani dan kalimah samuda. Dua kalimah ni macam mana kalau kita baca wasal, macam mana baca wakaf. So akan kita bicarakan pada